Assalamualaikum. Bulan puasa ni saya tak ada post apa-apa. Kini kira mukadimah lah. Nanti insyaAllah lepas raya sambung balik seram sejuk ke apa benda, cerita kelakar ke, kita nak kongsi cerita kucing ke kan. Okey, hari ni ada dengan aku manuskrip asal Pendekar Kundo lah. Asalnya tajuk dia Pendekar dari Kundo. Tengok mana, drama sejarah ni, ejaan arwah datuk aku lah ni. Pendekar Kundo ni adalah karya arwah datuk aku, dan disiarkan di RTM pada awal 90-an lah kan. Lakonan Eman Manan dan Datin Sri Tiara Jekelina, dikisahkan Melaka tahun 1475, pemerintahan Sultan Mansur Shah. Okey, aku ingat lagi lah masa nak buat drama ni, arwah datuk aku selalu ulang-alik ke Melaka. Seingat aku di depan istana tu orang main layang-layang dan ada boleh sewa kereta lembu lah. Maksudnya depan padang tu ada kereta lembu yang orang boleh naik lah, tapi dengan bayaran kan. Jadi mungkin orang Melaka boleh sahkan balik kan. Aku pun tak salah lah, itu tahun hujung 80-an, 87, 88, 89 macam tu lah kan. Masa aku ulang-alik ke situ, pergi ikut datuk aku pergi Istana Melaka, pergi gantuh dan sebagainya. Masa arwah datuk aku meninggal 22 tahun dulu, aku iring dia dalam van jenazah lah, nak bawa balik ke rumah di Bukit Tungku. Lepas tu di seberang salah satu simpang di Hospital Besar Kuala Lumpur tu, aku nampak satu figure yang aku amat kenal lah. Aku kat dalam van jenazah tu kan. Aku tengok sememangnya Pendekar Kundo lah, Eman Manan. Kebetulan dia pun kat situ, dia pun agaknya tengok siapa ni kan dalam van jenazah ni, sebab ada escort kan nak balik ke Bukit Tungku. Lepas tu alhamdulillah datuk aku dikebumikan pada 1 Ramadan, hari Jumaat. Alhamdulillah disolatkan di Masjid Negara dan disemadikan bersebelahan dengan arwah nenek aku yang meninggal 33 hari sebelum itu. Kubur mereka di Seksyen 21 lah, Seksyen 21 Shah Alam. Al-Fatihah untuk arwah datuk aku Muhammad Zahid Ismail dan nenek aku Halimatun Sa'diah. Terima kasih. Assalamualaikum.